CCS, Creative Craft Studio, ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil Studio Craft Kreatif. Apa sebenarnya program CCS ni? So kalau nak tahu lebih lanjut, sila tunggu dan saya akan terangkan selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Saya Nur Rizal bin Ramli daripada Institut Kraft Negara dan hari ini saya akan terangkan tentang program CCS, Creative Staff Studio, iaitu satu program daripada Pusat Kecemerlangan Kraft ataupun COE lah dalam bahasa Inggeris, Center of Excellence, yang merupakan satu program yang sebenarnya memberi peluang kepada orang ramai untuk mempelajari ilmu kraft bagi menimba ilmu. So CCS ni sebenarnya adalah satu program yang dibangunkan atas konsep pembelajaran sepanjang hayat, long life learning. So maksud pembelajaran sepanjang hayat ni artinya kita akan sentiasalah belajar, tidak kira secara formal ataupun tidak formal, dan dia tidaklah terhenti semata-mata dalam pendidikan sedia ada, sama ada dalam sekolah menengah ataupun universiti. Bersesuaianlah dengan falsafah tentulah ilmu sampai ke negara China ataupun sampailah kita mati, menekankan kepentingan ilmu. CCS ni adalah sebenarnya satu program yang memberikan orang ramai peluang untuk belajar dan merasakan sendiri pengalaman pembuatan produk kraft. Berbeza dengan interaktif kraft yang kebanyakannya kalau kita datang, kita buat, kita rasa hanya sedikit. Tapi CCS sebenarnya menawarkan pengalaman pembuatan produk kraft secara sebenar. Jadi contohnya lah, kalau anda sertai program, anda akan merasa sendiri proses pembuatan, penat lelah. Kalau anda menganyam tu sendiri akan rasalah sebenarnya jari-jari anda tu akan sakit, akan pedih. Kalau akan buat ukiran kayu, akan rasalah sendiri bagaimana mata pahat tu diletak dekat ukiran kayu. So inilah yang sebenarnya saya maksudkan pengalaman sebenar. Disebabkan oleh masa yang panjang berbanding interaktif craft, peserta sekurang-kurangnya dapat merasakan pengalaman sebenar walaupun tak 100%, tapi katalah dalam 10%, tapi 10% itu adalah pengalaman yang sebenar. So jadi sebenarnya bila masuk dalam program ni, peserta akan faham dan dapat juga menilai dan menghargailah tentang pembuatan satu produk kraft. CCS menawarkan 6 program dalam 6 bidang. Kita ada rotan, kita ada seramik, kita ada tenunan, kita ada kayu, logam dan akhir sekali kita ada batik. Ada 3 modul package yang kami tawarkan, 4 jam ataupun 1 hari, 3 hari dan 6 hari hingga 10 hari. Minimum masa adalah 4 jam dengan setiap sesi kami tawarkan tak lebih 15 orang. Kenapa 15 orang? Sebab ini adalah program kemahiran yang mana kalau kita tengok kemahiran tu nak dapat bimbingan secara terus dan merasainya hanyalah tidak melebihi seramai 15 orang bagi satu-satu program. So contoh produk yang dihasilkan bagi program minima ini adalah contohnya bagi 4 jam pembuatan bakul bagi rotan, hiasan dinding bagi tenunan, penyangkut kunci beruki bagi kayu, hiasan dinding seramik, t-shirt batik teknik ikat dan bingkai gambar teknik copper tooling bagi logam. Kesemua pakej yang ditawarkan bukan muktamad. Kami juga menawarkan modul customize ataupun tersesuai mengikut kehendak dan ilmu teknik yang anda ingin belajar. Penyertaan ini kami terbuka khusus kepada remaja dan ke atas. Kenapa remaja? Sebab kami rasakan bagi untuk keselamatan juga, sebab ada juga ukiran-ukiran kayu, jadi kami bermula daripada sekolah menengah sampailah umur 50 ataupun 60. Sehingga kini kami telah menerima pelbagai lapisan umur peserta daripada sekolah menengah, sekolah swasta, warga asing. Kita juga ada artis seperti Melinda Lui dan juga expatriate. Sehingga kini seramai 706 orang telah menyertai program ini dengan 43 aktiviti. 33 modul ni tersuai, hanya 10 modul mengikut pakej yang kami tawarkan. So harga adalah serendah RM92 bagi modul setengah hari dan paling mahal dalam RM1,000 lebih bagi pembuatan kain tenun untuk 10 hari lah. Untuk dapat maklumat lanjut, bolehlah klik pautan di bawah ini bagi pakej-pakej yang disediakan. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam CCS.